Aduh, penat betul ya kerja. Otak kau kerja, kau sekolah pun tak habis lagi tau. Macam kau lah sekolah kerja, jadi sama juga. Buat benda yang macam bermanfaat. Yelah, orang pun pernah nak tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Apa dia? Maghrib dah weh, kau ni nak tidur lagi buat apa? Tak nak. Cepatlah weh, solat maghrib. Orang nak tidur lah. Kau ni, kau nak aku beritahu mama ke? Tak nak lah. Tidur lah je, kacau lah. Pondek bil pondek, Ikram talak satu. Kau pergi bangun, kau pergi ambil uduk. Cuci dulu diri engkau, tapi jangan mandi. Maksud aku ambil uduk tu, cucilah diri engkau sikit, bersih-bersih. Lepas tu ambil sejadah, solat sekarang 3 rakaat saja. Lepas tu kau doa semoga pemudahkan rezeki aku dan keluarga kita ni. Okey, kau pergi bangun sebelum aku rotan. Kau guna hanger. 5 minit. Au. Oi, janganlah kau pergi siku aku punya kepala. Kau ambil uduk, kau pergi solat sekarang. Kau cuci diri kau dulu, ambil uduk, solat. Kau pergi ambil sejadah, solat 3 rakaat je weh, bukan 4 rakaat. Lagi pun berapa minit je. Pergilah solat dulu. Benarlah, tadi dah lah PJ, bukan PJ main bola pun. PJ nak buat single leg circle. Dah 10 kali. Lepas tu kena denda pula. Kau tahu aku ni lagi penat tau. Penat nak kena kejutkan kau berapa banyak kali suruh solat pun kau tak nak solat. Au, kau tampar aku. Nak solat. Oi, asal nangis-nangis ni adik kau. Adik gua ni bilang tak mau solat. Alah, solat lah sekali-sekala. Solat lah maghrib ke. Kau ni solat dapat pahala sikit. Fira datang sekolah dah lah. Suruh solat, bukannya pergi sekolah.